Okey tuan-puan, ada yang bertanya saya, apakah emas terbaik yang perlu kita ada? Sama ada emas yang kita simpan dalam akaun emas ataupun emas dalam bentuk emas fizikal. Pesan guru saya iaitu Tuan Haji Muhammad Zaki Syafiee, kalau kita nak ada emas ataupun kita nak pinjam emas ataupun kita nak simpan emas, emas terbaiklah emas yang berada di tangan kita iaitu emas fizikal. At least apa-apa berlaku kepada kita, emas tu ada di tangan kita dapat kita gunakan. Berbanding kita simpan emas saja dalam akaun emas, tuan-tuan, itulah kita simpan normal saja. Macam kita simpan dalam SB ataupun dan tabung haji. Tuan-tuan, walaupun di Publico ni, kita ada akaun emas gap ataupun akaun emas yang kita simpan. Sebenarnya akaun emas gap tu bukan untuk kita simpan selama-lamanya. Tapi emas di akaun gap tu hanyalah tempat tu untuk kumpul grade emas dan dah capai grade tertentu, kita boleh keluarkan emas fizikal bentuk gold bar ataupun dalam bentuk indah. Jadi kesimpulannya, apakah emas terbaik? Itu emas di tangan kita, itu emas fizikal. Jadi jika tuan-puan menabung emas dan akaun emas gap hari ini, tuan-puan boleh keluarkan sikit bentuk emas fizikal sama ada bentuk gold bar ataupun dinar dan boleh pegang sendiri, tuan. Sebab apa? Emosi dengan emas fizikal ni sangat berbeza. Hanya kita simpan dalam akaun emas sahaja. Jadi tuan-puan, dan nak lagi info ataupun tips simpanan emas dan juga kewangan, jangan lupa follow saya, insya-Allah banyak saya akan share dari semasa ke semasa.